Ni saya panggil dia Nuha, namanya susah nak panggil macam nama jantan kan. Seorang pengarah, saya melihat satu potensi yang benar-benar baiklah. Kita sentiasa memerlukan pelakon-pelakon pelapis, pelakon-pelakon baru untuk mewarnai industri. Build up your own character, build up your own membuatkan penonton-penonton suka. Saya yakin satu hari nanti Nuha ataupun Izani akan jadi salah seorang pelakon. InsyaAllah. Thank you Bapa. Sama-sama. Always bagi the best guidance kat set. So semua tu membantu kita orang kat set tu tak terjual. Kita pun baru 20 hari kan. Dia ada banyak lagi hari ni. Jadi kita pun tak tahu lagi hari tu akan jadi apa. Tapi kita akan cuba memberi. Setiap drama tu saya biasanya akan ada satu benda yang kita cuba untuk bagi kepada penonton. Selain daripada hiburan kan, kita ada sikit-sikit nasihat, kita ada sikit-sikit benda yang kita boleh bantu. Alright, dua-dua orang berlakon ni lah. Saya baru first time mengambil dia berlakon, dan insyaAllah setiap gerak hati saya biasanya bekerja dengan pelakon baru yang insyaAllah akan meletup satu hari nanti. Tetapi meletup atau tak meletup pelakon, dia kena dalam sendiri. Dia kena berlakon betul-betul, dia kena memberi betul-betul, dan dia tidak boleh berlakon seronok diri sendiri. Lagi kalau contoh kan, ada satu scene dua orang, dua-dua mesti memberi, dua-dua mesti ada, kita boleh dapat chemistry tu. So insyaAllah kita boleh create dua orang pelakon ni untuk menjadi seorang couple pelapis, insyaAllah. Amin. Thank you Bapa. Ada? Tak ada. Okey, jom kita shoot.